Okey, untuk perkongsian malam ini, kita nak tengok satu kisah sebelum tidur. Bayangkan sebuah kampung yang sangat-sangat sunyi dan ada seekor burung yang cukup luar biasa di sana. Tapi sebelum tu, awak semua dah selesa ke kat dalam selimut? Lampu pun dah malap kan? Bagus! Malam ni kita akan rungkaikan satu kisah yang cukup menyeronokkan. Jom tarik nafas dalam-dalam, rehatkan badan dan kita mulakan perjalanan ke kampung istimewa ni. Sekarang ni, cuba bayangkan perbezaan suasana. Waktu malam kan, sangat damai, sunyi je, gelap, sebiji macam bilik awak sekarang ni. Tapi dalam cerita kita ni, cuba bayangkan waktu pagi yang bakal tiba tu, wah, penuh dengan tenaga, ada bunyi muzik dan sangat ceria. Okey, jom kita tengok garis masa dia. Perlahan-lahan matahari mula terbit. Pukul 6 pagi, semuanya masih senyap dan gelap lagi. Masuk pukul 6.15, matahari mula mengintai sikit-sikit dari balik bukit. Dan bila tepat je pukul 6.30 pagi, masa semua orang tengah sedap tidur tu, ada sesuatu yang dah bersedia nak mulakan rentaknya. Di sinilah kita jumpa bintang utama cerita kita, seekor ayam jantan. Tapi dia bukan ayam jantan biasa. Dia berfungsi macam jam loceng berbulu untuk kampung tu. Tapi tahu tak, dia tak guna pun bunyi kokokan yang kuat dan membingitkan telinga tu. Cuba dengar betul-betul. Ikut rentak ni dengan saya. Tik-tok, bok-bok, tik-tok, bok-bok. Boleh dengar tak rentak dia? Itulah sebenarnya permulaan lagu pagi ayam jantan kita. Lembut je, tapi cukup buat orang rasa seronok. Rupa-rupanya, ayam jantan ni adalah seorang penyanyi rap. Ya, dia memang pakar dalam rap freestyle. Maksudnya, dia boleh cipta perkataan berima dengan rentak yang best tu secara spontan je. Hebat kan? Ayam jantan yang bijak ni reka lagu tu sambil bersantai atas pagar kayu. Okey, dengar ni, sambil dia angguk-angguk kepala, dia pun mula rap untuk jiran-jiran yang masih tidur tu. Lebih kurang macam ni bunyinya. Bok-bok hingga subuh tiba, bangunlah kampung dengan lagu pagi saya. Macam tu lah gayanya. Seterusnya, kita tengok macam mana seluruh kampung tu terjaga. Bayangkan, muzik rap yang ceria ni bergema lembut je sepanjang jalan kampung, masuk menyelinap ke setiap tingkap bilik tidur jiran-jiran dia. Semua orang mulakan hari dengan senyuman pagi yang paling lebar. Kita boleh lihat benda ni berlaku satu-satu. Langkah pertama, rentak rap tu mula memecah kesunyian pagi. Langkah kedua, mata jiran-jiran yang masih berat tu mula terbuka sikit-sikit ikut rentak muzik. Dan langkah ketiga, belum sempat diorang sedar pun dah ada senyuman besar dan gembira kat muka masing-masing bila dengar rap tu. Kalau kita fikirkan balik, muzik ayam jantan ni memang bawa banyak kebaikan. Ia gantikan jam loceng yang bising tu. Lepas tu, ia mulakan hari dengan muzik yang best. Yang paling penting, ia buat seluruh kampung bangun serentak dan bagi senyuman manis kat semua orang awal-awal pagi lagi. Jadi bila matahari dah memancar terang dan senyuman dah terukir di wajah semua orang, rap tu pun tamat. Kampung pun dah sepenuhnya terjaga. Tugas ayam jantan kita yang lincah ni dah pun selesai dengan rasminya. Barulah dia boleh berehat. Tapi untuk awak sekarang ni, keadaannya berbeza. Rentak tu perlahan-lahan makin pudar, makin perlahan. Nafas kita pun jadi makin tenang. Matahari belum lagi nak terbit untuk kita. Kampung dalam cerita kita ini dah pun terjaga dengan gembira kan? Tapi untuk awak, bukankah dah tiba masanya untuk perlahan-lahan pejamkan mata, rehatkan minda tu, supaya bila esok pagi, awak pun boleh bangun dengan segar dan bersedia nak dengar lagu pagi awak sendiri. Selamat malam dan mimpi yang indah-indah ya.